Halo geng, apa kabar? Hari ini kita ke negeri kesukaan saya, Kedah. Okey, sebelum kita pergi Kedah, kita kena lalu Pangkalan Ulu dulu. Okey, bercerita pasal jalan Kuala ke Lenggong. Jalan ni sangat cantik dan besar. Ada 2 double line. Tetapi malangnya jalan telah bertukar menjadi sial selepas anda melepasi Lenggong. Okey guys, jarak daripada Kuala Kangsar ke Pangkalan Ulu 130 km tau, jauh. Tapi jalan ni sangat bahaya, 2 line. Babi betul lah jalan ni. Tadi saya jumpa banyak lah budak-budak naik motor aksiden. Okey, bercerita pasal negeri Perak dengan negeri Kedah ni. Negeri Perak ni antara belah wilayah yang mundur daripada Lenggong ke Gerik lah. Jalan Lenggong Gerik ni bahaya. Anda hati-hati. Banyak pelik Kedah atau Kelantan akan masuk laluan motong. Mungkin kerana jalan di negeri mereka kecil, jadi di sini mereka bawa dengan bahaya. Jalan Lenggong Gerik ni banyak pelik Kelantan ya, sebab mereka nak masuk Lebuh Raya Utara Selatan. Okey geng, bercerita pasal laluan di antara Lawin dan Gerik ni macam sial geng. Memang babi tempat ni. Ahli parlimen saya tak tahulah siapa, tapi saya tahu UMNO lah. Saya tak suka UMNO, saya suka PAS tau. Okey geng, melawat Balai Gerik geng, saya jumpa member 2 kereta ni. Pemandunya tak tuntut lah. Okey, jom kita tengok bas ya. Inilah bas ya, daripada syarikat Kedah yang bawa pelajar UPSI tu. Sian guys, bas ni masih diletakkan kat sini sebab ada lagi kes punca aksiden. Sebab exhauster bas ni melantun dan bas ni terus terbalik. Pada masa tu jalan gelap. Bas ni okey laju, tapi exhauster dia murah. Babi betul lah sebab company ni. Ni buat company Bumi Putra geng. Sebab tu lah saya dah cakap, bukan saya nak kutuk. Babi lah semua orang menjaga. Okey, bas ni company dah daripada Kedah. Mereka kata dia punya exhauster tak bagus. Masa dia kona-kona, dia jatuh, dia terbalik. Mungkin sebab tu ramai yang mati lah. Alhamdulillah. Okey geng, Gerik ni saya dah sampai. Gerik ni ada kem tentera perang daripada dunia kedua ataupun askar sempadan. Gerik ni antara satu tempat yang paling mundur. Penduduk asal Gerik kebanyakannya sudah berhijrah ke Kuala Kangsar sebab mereka merasakan bahawa Gerik ni sangat miskin dan tak ada masa depan. Jadi tempat ni telah diambil alih oleh penghijrah daripada Kedah dan juga Kelantan. Bercerita pasal makanan, tempat ni macam sial geng. Makanan tak sedap semua. Niaga pun bodoh lah. Nanti saya compare lah makanan di Baling dengan Gerik. Dan saya memang nak maki amun lah. Makanan dekat Gerik tak sedap. Kebanyakan makanan bergoreng di Gerik tak sedap. Saya tak tahulah peniaga daripada mana, tapi memang tak sedap. Saya tak recommend orang datang ke Gerik. Gerik ni kalau nak beli kuih je ataupun makan roti. Dah lah mahal. Jual mahal babi betul. Lepas tu tak sedap. Saya bukan macam chef orang lain nak puji-puji ya. Saya puji kalau sedap. Kalau tak sedap saya maki hamun. Mampuslah. Bercerita pasal PRU, saya memang tak puas hati lah UMNO menang. UMNO ni memang sombong. Saya suka lagi PAS atau DAP. Kalau antara PAS dengan UMNO, saya akan undi PAS. Kalau antara DAP dengan PAS, saya akan undi DAP. Okey. Bercerita pasal tempat ni. Tempat ni memang tak maju lah. Gerik ni kalau berniaga kat sini bahaya geng. Banyak magic geng. Kawan saya dah balik Terengganu. Dia kata dia kena magic sebab jual ikan orang ambil kat dia. Lepas tu dia sakit. Orang Gerik pun banyak dah cakap lah, memang celaka lah Gerik ni. Pemerintah pun macam babi. Lepas tu dia cakap Gerik makanan tak sedap. Lepas tu kat sini hati-hati guys, jangan bergaduh dengan askar. Sini banyak askar. Askar sini semua garang-garang jugalah. Ini tentera punya kereta lah. Apalah. Okey, kem askar Gerik ni betul-betul dekat dengan belah kiri balai polis depan tu. Tempat ni sangat mundur, miskin dan tak ada kemajuan langsung. Sangat membosankan. Aktiviti dekat sini saya tak tahulah. Astro tak ada, internet slow. Memang macam Pukimak lah tempat ni. Bercerita pasal pendatang haram dekat sini, anda boleh jumpa Bangladesh, Indonesia pun ramai. Mereka kerja dalam sektor getah. Saya maki je, saya tak peduli lah. Apa nak jadi-jadilah. Okey. Orang Kuala Kangsar kebanyakan datang daripada Gerik. Masyarakat Geriknya asal-usulnya daripada Thailand, Reman. Muka mereka lain hidung mereka macam paruh burung helang, burung hering. Penduduk baru Gerik ni kebanyakan daripada Bangladesh,
Kedah, Kelantan. Kebanyakan peniaga daripada Kedah, Kelantan, Bangladesh ni mengusahakan perniagaan makanan lah di Gerik. Orang Perak kebanyakannya dah tak nak duduk Gerik ni. Sebab Gerik ni macam saya cakap lah, hidup segan mati tak mau. Macam kimak, macam tu lah. Geramnya aku. Mana Bangla? Hari ni seekor Bangla pun tak jumpa. Tadi ada jumpa satu. Geram betul tengoklah, rasa nak gaduh lah. Okey geng. Macam ni lah Gerik geng. Tak ada apa, pergi sana sini. Dataran tak ada, apa pun tak ada. Kalau buka puasa tu terpaksa buka puasa kat rumah lah. Memang malang lah penduduk Gerik. Okey geng, jumpa lagi lah. Kita pergi tempat lain, bye bye.